Okey, hari ni kita buka pressure pump untuk tandas. So kita tengok apa yang ada dalam kan. So ini dia ada rubber. Tu macam kipas tapi tak ada function. Tak sure dia untuk apa. So yang ni keadaan dia. Kita ada longgar skru. Ini untuk manual, untuk elektrik dia tak ada ni. Dia pakai pump. So kemungkinan pump dia just connect dekat sini lah, ataupun dekat tube masuk dekat tangki ni. So kita tengok apa yang special, apa yang best, apa yang standard dia buat. Tak ada apa, semua simple. Patut harga murah tapi berbaloi. Oh, dia release switch kat sini je. Connector sini. Okey. Pump dia. Okay, not bad. Oh, memang betul-betul simple ni. Just pakai switch untuk release kat sini je. Ni untuk one way dia. Okey. Dia akan tutup bahagian ni. Yang rubber tengah ni. So dia akan stop angin daripada keluar. So apabila angin stop situ, pressure penuh kat sini, angin pun terkumpul kat sini. So dia akan release. Bila dia release kat sini, so pressure kat sini dia akan masukkan balik, dia akan keluar. Sistem dia agak mudah. So sini pun dia tak pakai klip. Yang paling penting ni untuk release dia kan. Yang mana nak buat chamber DIY tu kita boleh agak lah. Kita boleh pakai yang ni selain daripada spring untuk tembak chamber, untuk tembak valve chamber. So yang ni kita boleh direct ke chamber terus. Yang mana otak DIY tu dia boleh terfikir lah. Sistem yang ni agak kuat juga.
So kita pasang balik. Dia just pakai lock kat sini je. Dalam ni ada one way untuk pump. So, kalau pump bocor, mana sini yang problem selalunya. Kita pasang balik. Ini pun dia tak pakai klip pun. Kalau nak puas hati, kita boleh pakai cable tie ataupun klip spring ke. So, dia tak pakai klip mana, dia akan lebih kepada lock. Agak kuat. Alah. Dia sepatutnya sini pun ada klip cantik sikit. So sini pun dah ada pressure. Barang ni agak murah tapi simple, tapi hasil dia puas hati lah. Okay, ngam
kita screw. Okey, sini ada locknya. Baru masuk mudah. Okey. Baru cantik. Alright, dah siap skru. Kita masukkan buah ni. Okey. Macam ni. Bila kita tekan release, bila mula masuk. Okey. Tekan release. Pump. Ui. Maksimum dia boleh pergi 120. 120 PSI ni memang agak tinggi lah. So korang pump lah. So nak mudah, dudukkan pump ni macam ni. Dia terbalik. Korang piyak je ni. Just tekan. So sebelah tangan dah senang.
Okey. Sekali lagi. Buah maksimum lagi. Korang boleh tengok 120 psi. Itu 20 psi kita nak test. Apa dia nak test? Ni penuh ni. Tak buka lagi. Agak berat. Kita try. Ini gas bahaya. Okey. Ini selamat. So, tengok. Oh. Terbaik. Yang mana berminat, aku sediakan link di komen bersama dengan tool ni. Link ni. Okey. Agak dapat ilmu, like and share. Okey. Jangan lupa subscribe. Oh, lupa yang ni. Dia akan dapat sekali yang ni. Untuk yang ni lah. Pam ni. Akan bagi sekali yang ni. Bergantung pada jenis lubang singki, lubang tandas. Menu dia pun ada. Ini untuk lubang tandas. Lubang singki, korang tengoklah yang mana sudah. Cara dia ni, masukkan sini. Okey. Baru masuk kat singki. Step dia, pam dulu. Buat minimum dalam 40 hingga 80. Kalau tak jalan juga, baru korang buat maksimum. Gambar kalau tiba-tiba buat maksimum, takut pipe ada yang mana tak kemas, longgar, dia mudah cabut. So, kita nak selamatkan pipe yang korang yang lama tu, pipe rumah, kita pakai pressure yang slow dulu lah. Yang best dia yang ni, korang boleh gantung. Dia dah bagi siap. Okey. Yang mana berminat, aku sediakan link kat komen dengan tool. Okey. Kalau lagi, subscribe, like and share. Assalamualaikum.